drop off here. Tak kata lengang tu tak ada pagi macam ni, tak nak ramai sangat. Apa je? Oh, parking tak bayar. Oh, apa tu? Harimau. No drop off here. Drop off at gate 2 station. Tiga suku kita gerak. Lagi 49 jam. Berapa ke entry? RM15. Taxi OKU. Bas RM15. Motorcycle RM3. Bayar secara apa tu? Oh, ada kad. Bukan kad. Kad debit. Oh, ni. Apa? Oh my god. Ticket card. Okey. Terima kasih, Cik. Bayar dalam je ya. Ada mesin dalam. Oh, masa nak balik kan? Masa nak balik bayar kan? Nak keluar lah. Okey. Ada mesin ya dalam ya. Baik, terima kasih. Pergi kat sini je bang, takut jauh-jauh. Takut jauh-jauh tak dapat parking macam ni lah. Tengok dulu. Kembar. Mana ada. Hari tak sihat ni. Pergi di sini je. So dekat sikit. Tadi jauh. Sini je lah. Selamat. Dan dia dekat sikit. Yang tadi jauh. Nak makan dulu kan? Okey tak? Okay, cuba korang tengok suasana ni. Baru pukul 8.10 minit. Okay, dah ramai yang datang. Korang tengoklah keadaan sebenarnya. Sepenuh hari kanak-kanak ni, diorang berpeluang ambil take advantage untuk bawa anak-anak datang ke Zoo Negara. Pintu belum buka lagi. Tadi aku sampai tadi pukul 7.45. Dah banyaklah kita masuk. Okey, itu dia. Ramai yang take advantage bawa anak-anak.
Tapi rasanya dekat depan pintu ni akan ada apa aktiviti kot. Tapi belum start lagi lah. Pintu pun belum buka lagi. Untuk kaunter penembusan tiket ada, masih beratur lagi. Aku dah claim lah apa tu bola tiket aku. Aku beli online je hari tu. Aku beli online, senang ya, fast lane. Okay, sebelum korang tengoklah betapa ramainya. Adik, sini dek. Sini. Terus saja masuk. Okey. Pun dah masuk dekat Zoom Garden ni lah. So sekarang ni tak tahu dia suruh batu pula. Kita batu je lah. Kita nak gambar untuk rekod saja. Okey. Dia suruh kita orang ambil gambar. Dia suruh beli tu. Tak payahlah. Jom je lah. Orang hutan guys. Alamak, dia tak beraksi pula. Dia tutup benda ni. Saya agak kesokin. Pakai kemangan. Apa dia? Borok jambul? Mana Faida baca? Oh, borok jambul eh. Ni borok jambul. Tapi tak tahu lah jambul dekat mana. Mungkin belum besar lagi kot. Adik, tu apa tu? Apa tu? Tak tahu? Tak tahu lah jalan. Oh, tadi namanya borok jambul. Nama diperolehi daripada rupa yang seakan memakai topi di atas kepalanya.
Aduh. Jom. Nah, banyak lagi kita nak berjalan lagi. Apa benda ni? Namanya lemur ekor cincin. Kenapa katanya ekor cincin? Jari kakinya halus dan mempunyai ibu jari seakan tangan manusia. Ia dapat membantunya memanjat dengan mudah serta bergerak pantas di cerahan pokok. Oh, tapi tak ada pun. Mana dia? Adik. Mana tu? Sambut. Oh, sambut. Besar tu negara ni. Okey. Kalau tengokkan signboard ni, amphitheater, aquarium, penguin. Lepas tu dunia kanak-kanak belah kanan ni. Zirafah kanan, sangka burung kanan, rusa kanan, harimau kanan. Okey. Tengok guys. Badak air. Dia tengah mandi tu. Aduh hai. Tu dia. Dia tengah berendam tu. Sedap betul dia berendam tu. Jom. Jom. Anak badak. Anas tu. Okey, untuk Razak. Oh. Sedap betul dia berendam. Lepas tu kena simbah pula tu dengan air. Dah jom, jom.
Ayah terjemlah dulu. Kau sudah orang tanya. Ada rusa nama dia. Rusa jauh dengan rusa pagi. Siapa? Dengar kau rusa Jawa. Rusa pun ada Jawa. Orang Jawa. Ni binatang Jawa. Ni haiwan kapibara yang kucing tersesat tu kenapa pula tu? Dia salah rumah ke? Ada kapibara. Ni selalu budak-budak cakap kapibara ni. Ini first yang aku tengok kapibara ni. Aduh, kau tengok je kapibara information dia macam mana? Kapibara, tikus yang paling besar di dunia. Perenang yang baik dan mampu tidur di dalam air. Dia dapat mematahkan ranting kayu dengan menggunakan gigi yang tajam. Tikus paling besar di dunia. Tikus paling besar di dunia, baik. Tikus paling besar di dunia. Kau tengok oh. Beruang matahari guys. Beruang matahari. Untuk sekolah salah satu social media dia ada banyak social media tapi satu. Ini bisa sikit saya tahu. Beruang matahari guys. Beruang matahari. Mana? Belum main ni. Kijang kat sini. Tiga. Oh dah main dah. Ada dua orang. Yang dua orang main tanya saya dua orang main. Oh iya ke? Oi. Dah main dah. Ada. Tapi nak tanda tangan kat adik tu lah. Oh.